Tuan-puan ada RM40,000, okey ke kalau nak tukar dalam bentuk emas? Baik, dalam pengurusan kewangan yang bijak, jangan simpan semua simpanan tuan-puan dalam bentuk emas. Orang yang bijak akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah pilihan paling cepat dan mudah untuk kita dapatkan. Dan orang yang bijak juga akan simpan sebahagian dari simpanan dalam bentuk emas. Sebab emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Sebab apa? Emas kalis inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding hartanah. Jadi berapa banyak emas yang perlu kita simpan dalam simpanan? Dari tulisan Tuan Azizi Ali dalam buku Jutawan dari Planet Jupiter, simpanan dalam akaun bank cukup untuk 1 hingga 2 bulan perbelanjaan. Simpanan di ASB, tabung haji dan KWSP cukup untuk simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan dan simpanan belanja hangus. Dan selebihnya, duit yang anda tahu anda tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun, sebaiknya simpan dalam bentuk emas untuk lindungi simpanan anda dari kejatuhan nilai ringgit dan inflasi. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya untuk ilmu emas dan kewangan.